Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So hari ni kita nak buat video apa? Hari ni kita nak buat video. Okay, sekarang kita ada dekat study room. Macam korang tengok kat belakang-belakang ni memang semuanya buku. Okay, so hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video apa? Jalan-jalan di study room. Jalan-jalan di study room. Hari ni kita akan buat video jalan-jalan di study room. So macam korang tengok sekarang tak ada orang kat sini. So itulah saya buat video. Kalau tak, saya tak akan buat video. Sebab itulah saya buat video. Okay, so hari ni kita akan buat video apa? Kita akan buat video jalan-jalan. So kita jalan-jalan satu study room. Memang tak ada apa-apa. Kalau nak buat kerja boleh kat sini. Kalau tak ada kerja rumah, boleh buat kerja ni. Tapi tempat dirahsiakan. Tempat dirahsiakan. So memang best lah kat sini study room. Memang best. Bahagian depan saya ni adalah pintu masuk. Saya takut ada orang nampak kita buat video, nanti dia tanya, nak subscribe? Kan dia tanya. Macam korang tahu, saya ada di tempat Ikaru. Tapi hari ni Ikaru tak sihat. So saya je lah buat video sorang-sorang. Okay, Ikaru tak sihat. Sorry sangat. Okay, jom kita jalan-jalan lah. Jom. Okay, sekarang aku tengah pegang phone, pegang kamera. So korang tengok belakang kita ni semua sini ada sunshade. Sebab itulah kita berani buat. Kalau tak, kita tak berani. Ni ada tempat duduk. Banyak tempat duduk kat sini. Memang banyak. Banyak sangat tempat duduk. Okay, ramai boleh baca. Ni mic kita. Okay, ramai sangat boleh baca. Tu pintu nampak? Tu pintu masuk. Yang ni, nampak? Yang ni pintu masuk. Itulah kita tengah takut ada orang nampak kita ke. Kita tengah buat video ni. Itulah saya takut. Kalau tak takut pun. Ni tempat awam. Memang ramai boleh datang sini. Yang duduk dekat blok ni je lah. So bagus and best sangat duduk sini. Memang syok lah. Siapa yang datang tu, saya memang tutup kamera. Okay, so inilah kita dah jalan-jalan tadi. Tapi library dia boleh tahan. Bukan library, study room dia kecil juga lah. Boleh tahan, kecil juga. Jom, pintu masuk. Tu pintu masuk besar pintu masuk. Sini ada lagi satu tempat. Okay, so inilah cerita-cerita kat sini ya. Baru kita start video dah jalan-jalan dekat tempat ni dah. So inilah tempat dia guys. Memang best guys. Ada banyak buku kat sini. Kalau korang nak tengok lah. Nampak banyak sangat buku. Korang boleh baca tenang, relax kat sini. Boleh tenang. Tak ada masalah. Sebab tak ada gangguan. Bagus. Baru ada orang lalu kat depan. Okay, mic ni aku tak sorokkan. Depan-depan aku je ni. Siapa masuk boleh nampak mic. So buku dia ni semua best-best kat sini. Semua best. Sini pun ada rak ni. Banyak buku Ini setahun tak habis buku. Sebab semua buku dia tebal-tebal. Nampak? Tebal. Nampak? Tebal. Tapi bahasa Cina. Bahasa Melayu ada. Dia belah-belah sana. Kat sini kot. Sini semua bahasa Melayu. Jom kita duduk sekejap. Okay, background kita cantik hari ni. Dengan buku-buku yang menarik perhatian. Best kan? Ada buku. Okay, korang nak tahu tak? Buku ni memang dia akan relaxkan mind kita. Kalau kita tengah ada stres, baca buku memang okey. Kebanyakannya ramai tak baca buku. Ramai baca novel. Buku jugalah kan, tapi dalam online. Dia orang baca macam tu. Sabar jap. Okay, cantik tak background kita hari ni? Cantik tak? Okay, so inilah background kita sekarang. So korang tengok, memang design dia lawa. Okay, memang lawa. Okay, memang lawa sini. Nampak? Yang ni, yang tu lawa memang lawa. So sini ada tempat duduk lagi. Boleh bertentangan dan berkenalan di flat ni. Bagus Bagus. Dia memang kreatif.
Okay, lepas tu ada arca gambar-gambar ni. Nampak gambar ni estetik Oh, gambar ni estetik. Dengar. Estetik. Sangat-sangat estetik. Okay, dengar balik. Memang best. Depan ni pintu masuk. Hati-hatilah. Orang nampak kita buat vlog ni. Malas saya nak tengok orang nampak kita. Saya malas. Saya tak suka. Malas. Nanti kan dia cakap, awak buat apa ke sini? Suka hati saya lah. Okay. So ini adalah server sikit daripada library kat sini. Tapi best Sekejap kita tunjuk buku tebal dia, sabar Aduh, hilang pula. Sabar sekejap Pak, ni kena pinjam setahun buku ni kalau rasanya. Nama dia ni Aiwo Buok Ai ni. Saya tak tahu sebab dia bahasa Cina. Saya semua tak tahu. Siapa yang tahu bahasa Cina dia tahulah. Korang dengar tak ada berjauh mic ni? Dengar sebab mic ni okey, bagus. Mic yang bagus saya beli di Shopee. Kalau korang nak beli juga, korang boleh beli. Wah, panas. Ada aircon kat atas tapi panas juga. Masalahnya. Tapi saya tak puas lah dengan pen dia, dengan tempat duduk macam ni yang santai je. Best tempat ni best, sangat-sangat best. Saya import kat korang. Boleh duduk ke sini bertenang-tenang kalau nak. Saya import. Kalau nak datang sini, sila komen. Okay, so tempat lagi kita pergi. Next. Cukup kat sini, next. Ni tempat next kita, iaitu tempat framing. Best gambar-gambar dia estetik sangat. Semua kat sini estetik. Nampak macam real. Tak nampak macam fakir, nampak macam real. Okay, serius, tak tipu. Okay, tapi tempat ni memang favourite aku lah sekarang. Tempat estetik ni, sekejap. Memang dah jadi tempat favourite aku kat sini dah sekarang. Memang tempat favourite aku kat sini yang ni lah. Okay, dalam study room ni tempat favourite yang ni. Okay, sebab gambar dia sangat-sangat estetik. Dan sorry, ada barang tadi. Okay, tempat ni pun bagus, baik, benar. Semua ada. Okay, saya tak pasti sini ada CCTV ke tak. Tapi saya tak malu buat video. Dia tengah tengok dalam CCTV pun tak apa. Saya tak kisah. Sebab saya just buat konten yang bagus saja. Saya tak buat konten yang jahat. Okay, so bagus saya ke sini. Okay, buku-buku dia kebanyakannya buku Inggeris. Magic Notebook. Sophia Kinsley. Ada dengar bunyi tadi. Okay, Shopaholic dan juga Sisters. Okay, lepas tu ada lagi buku selection kartun. Ada lagi banyak. My Story. A Child Called It. The Last Boy. A Man Named Dave. Bagus. Cerita-cerita dia macam estetik. Ada seram-seram. Cerita dia banyak macam tu Kalau cerita Inggeris ni memang ada seram, sejuk. Memang best. Sini ada Lare Rossi. Okay, Lare Rossi. Lepas tu ada Peter and Porter. Lepas tu ada banyak buku kat sini best. Lepas tu ada apa? Ni apa pula? Personal Development for Smart People. Bagus. The Consequence Pursuit the Personal Growth. Okay, dia macam siapa nak jadi businessman atau developer atau nak jadi influencer, boleh tengok buku ni. Bagus buku ni, ya. Dia macam development. Macam tu lah, development lebih kurang. Dia macam smart fikiran people. Dia macam bagus lah. Kebanyakannya sini banyak buku Inggeris banyak buku bahasa Inggeris. So sini ada middle school. Yang ni macam
Macam sekolah-sekolah lah kan. Macam tu lah. Tapi estetik buku-buku kat sini. Gambar estetik, buku estetik, semua benda estetik lah kat sini. Kita tak boleh cakap apa-apa sebab memang estetik kat sini. Kalau korang nak datang santai-santai atau nak buat kerja-kerja rumah atau nak baca-baca buku kat sini, memang boleh. Best sangat. Sangat-sangat best tempat ni, you know. Tak, aku dengar macam orang ada dekat-dekat kat sini. Tapi best, sangat-sangat best tempat ni. Kalau korang nak datang sini, korang boleh komen di bawah. Korang nak datang sini, siapa yang duduk sini je boleh datang sini. Yang siapa yang tak duduk sini, tak boleh datang sini lah. Korang pergi tempat lain. Ada je tempat lain banyak-banyak. Study room ada, library ada, semua benda ada lah. Tapi dia ni kat sini bukan study room, ni reading room. Basically ni bagus lah. Tapi aku sangat-sangat suka tempat ni. Sangat-sangat jiwa di sini. Memang estetik gambar-gambar dia ni, semua gambar dia memang bagus. Saya memang suka dah. Memang dah suka. Saya nak datang sini banyak kali lah kalau boleh. Saya nak datang sini banyak kali kalau boleh. Okay. So, kalau korang nak konten macam ni, korang boleh komen kat bawah. Tapi sekarang aku nak tunjuk rak-rak dia. Memang bagus semua ada buku, clean. Kat sini ada tempat banyak. Kat sini ada tempat duduk banyak. Boleh study banyak-banyak. Bagus. Sangat-sangat bagus kat sini. Kalau nak cakap lah, sangat-sangat bagus. Okay. Tapi kita sini kebanyakannya banyak buku Cina. Okay, buku Cina, English, Malay, tiga-tiga. Tapi satu language je tadi, Hindustan tu pun tak ada. Tak apa, biarkan. Sebab saya pun tak tahu baca Hindustan. Konten macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang tak nak, korang boleh komen dekat bawah juga. Okay guys, rasa sampai sini je terlebih dahulu untuk video kita kali ni. Kalau korang nak konten macam ni, korang boleh komen dekat bawah. So, bye-bye.